korang pergi mana hari ni? Kak Izzah hari ni pergi hiking dekat Rawang Bypass Rail. Landmark dia adalah playground. So parking dekat area-area playground tu, okay? Sebelum hiking tu make sure korang makan. Macam kami ni makan bihun kat dalam kereta je. Langsai bihun Zakia aku masak. Okey, ni kita masuk dia. Kita orang ini memulakan perjalanan hiking kita orang. Morning Uncle. Morning. Okay, Aunty morning. Yang ni agak mencabar sikit. Korang nak masuk, Boleh, masuklah. bukan Kalau ini macam aku mencuba untuk masuk. Macam ni je Macam ni je. Lorong ni dia bawa Kak Izzah ke tengah-tengah highway tu. Highway. Ada orang kat atas sana. Ibarat macam polis trafik. Speed track. Laju. Setiap laluan tangga dengan bukit dia ni semua ada tali sebab apa jalan licin. Yang ni belum betul-betul lagi peak, okey? Satu tangga lagi. Tengok ni by the woman. Alhamdulillah dah sampai kat atas ni. Ada buai-buai, bolehlah OOTD dekat sini dulu. Kebanyakan orang akan ikut jalan naik lalui jalan ni, tapi kami ni balik baru ikut jalan ni. Pastikan korang lalu terowong ni agak mencabar, tapi satu pengalaman yang baru. Ada kelawang korang. Oh ya ke? Alhamdulillah selesai hiking hari ni. Dapat healing, dapat exercise, dapat kawan baru. Jom Kak Aizan dengan Wani nak ngopi dekat kedai Atuk dekat Pekan Rawang. Siapa dah pergi?